Antara Kasih tu tengah okey. Dia buat je macam kau cakap lah. Setan hasut dia ke mana-mana. Tiba-tiba dia tak nak. Satu kerja pula kita nak pujuk dia. Tak ada ni. Lepas tu satu lagi. Kan, sekarang ni kita kena fikir macam mana kita kena carilah untuk buat baju nikah. Baju nikah? Baju nikah kat mana, kita pergilah survey butik mana. Baju nikah, lepas tu kita cari dewan. Dewan kan? Dewan mana? Kalau nak bercakap pasal dewan, aku ada dengar satu dewan tu. Memang cantik gila. Ramai artis bersanding kat situ. Aku rasa kat situ sesuai lah, ya. Agak-agak lah. Takkanlah sampai dewan artis bersanding grand sangat. Ambil yang simple aja. Jazlan dia tak nak saya sanding tau. Serius ah? Tak nak bersanding? Haram. Kita? Adam? Adam. Kenapa ni, Adam? Tak ada apalah. Tipu. I know you, Adam. Bergaduh dengan Kasih. Adam, bagi tahulah Mami. Break off. Why? Adam buat apa kat Kasih? Sebenarnya, Mami, waktu ada berkawan dengan Kasih tu, dia tunang orang. Ya Allah, Adam. Kalau dah tahu dia tunang orang, kenapa you still kawan lagi dengan Kasih? Tapi dia tak suka tunang dia tu, Mami. You still salah, Adam. Adam tak sangka pula sampai ada orang kahwin, Mami. Now dia terpaksa terima yang family dia paksa dia kahwin dengan lelaki tu. Kesiannya dia. Tapi takkan you give up macam ni? I have no choice, Mami. Alah, Adam. Baru bertunang. Belum lagi kahwin. Apa ni, Ma? Belum apa-apa hal lagi dah bersyarat-syarat macam ni. Semua ikut suka hati dia je. Tak fikir kita langsung. Mama pun tak tahu nak cakap apa dah. Lah, kenapa pula Mama tak tahu? Yang nak kahwin nanti ni anak Mama tau. Yelah, apa yang dia cakap tu semua betul. Memang ada dalam Al-Quran. Mama ni tak beranilah nak melawan. Ya Allah, Mama. Zaman tok nenek moyang kita dulu semua berkahwin bersanding. Itu memang dah adat dan budaya kita. Bukannya buat benda pelik-pelik pun, benda kurafat ke, tak ada. Apa yang takut sangat, cakap je lah. Inilah Mama. Bab best friend Mama ni je semua benda lah Mama sanggup buat. Bukan macam tu, Kasih. Nanti Mama gunalah